Boleh tak kita guna air semaya subuh untuk solat zuhur? Sebab saing saya dia mari sekolah siapa maya zuhur, dia guna air semaya subuh dia. Dia kata kita semayang subuh ambil air semayang. Boleh tak kita guna air semayang subuh buat semayang zuhur? Selagi tidak batal daripada wuduk yang pertama, tidak wajib ambil wuduk, sunat sahaja. Faham lagi? Jadi kalau kita semayang garik-garik kita ambil wuduk, tak batal. Boleh buat semayang raya. Tidak ketuk, tidak pegang kemaluan, tidak sentuh bini, tidak tidur. Siapa raya kat gini? Tak batal, betul tak? Kalau munak lah, betul tak? Cuma gini, walaupun tidak batal, sunat kita ambil wuduk untuk solat yang lain. Kerana wuduk itu cahaya. Lebih banyak lampu, metal lebih cerah. Faham? Al-wudu' alal wudu'i nurun. Wuduk atas wuduk adalah cahaya. Kita ambil dah wuduk sembahyang maghrib, tak batal lagi. Kita wuduk pula untuk sembahyang isya, 2 lampu kita dapat pada hari kiamat. Okey? Soalan seterusnya,